What's up guys, adik kakak hari ni kita nak buat gulai ikan Kelantan. Ni antara menu breakfast yang paling famous dekat Kelantan. Makan nasi belauk panjang ni sangatlah sedap. Okay, first korang rebus ikan tongkol dengan 3 asam keping. Okay, time rebus aku dah risau ikan ni duk pandang aku atas bawah ni. Okay, ambil 2 bawang besar, 6 cili padi hijau, 3 kunyit hidup, 5 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari dengan lengkuas sebesar ibu jari. Korang blend semua dan tumis dengan 1 sudu cili kisar. Tumis bagi dia kering sikit. And then masukkan 1 kotak kecil santan, and then tambahkan ikan yang kita dah rebus tadi, and masukkan air rebusan ikan. Air tu jangan banyak sangat lah, kita nak bagi dia pekat. Okay, next korang masukkan seasoning, garam, gula sebut perasa secukupnya. Tambahkan 1 asam keping, and then masukkan lada yang orang buat solok lada ni, and then tambahkan timun, and then tambahkan juga kacang panjang, and also cili padi lah, nak bagi nampak warna dia terang sikit. And then siap lah kita punya gulai ikan ni. Tekstur dia sangat pekat tapi rasa dia sangat strong. Makan dengan nasi putih, sangatlah sedap. Okay, so siapa-siapa yang duduk kat perantauan pun boleh try resipi ni. Okay, next kita nak buat sambal belacan. Korang blend 4 lada besar, 10 cili padi, belacan seketul dengan 3 limau kasturi yang dah buang biji lah. Masukkan air sikit, garam, gula sebut perasa secukupnya. Blend. And then siap lah kita punya sambal belacan. Simple je, simple macam ni je. And sedia untuk dihidang. Ni macam ada vibe breakfast. Tapi aku risau, jangan pula orang buat breakfast pula bulan-bulan puasa ni. Untuk sahur boleh, untuk buka puasa boleh. Korang kena try dekat rumah nanti. Selamat mencuba.